Ramai orang tak sedar yang buah pinggang kita ni boleh rosak secara senyap bertahun-tahun tanpa sebarang tanda. Apabila simptom mula muncul, selalunya dah agak tahap yang serius, ada juga yang sampai dah kena buat dialisis. Masalahnya banyak punca kerosakan buah pinggang kita ni datang daripada tabiat harian kita sendiri. Jadi dalam video hari ini, saya nak kongsikan 5 cara untuk kita betul-betul jaga buah pinggang kita supaya kita boleh guna dia untuk jangka masa yang panjang dan sebelum dia terlambat. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, sebelum kita pergi kepada cara nak jaga buah pinggang kita boleh tengok sober sedikit apakah fungsi general buah pinggang kita. Secara amnya, buah pinggang kita ni berfungsi untuk tapis toksin dalam darah, kawal air dan elektrolit dan juga kawal tekanan darah kita. Apabila buah pinggang kita rosak, semua fungsi-fungsi ni akan rosak dan dia memberi kesan yang sangat besar kepada kesihatan kita. Jadi cara yang pertama untuk kita betul-betul jaga buah pinggang kita adalah untuk kawal paras gula dan juga tekanan darah kita. Dekat Malaysia, dua punca utama dialisis adalah disebabkan oleh kencing manis yang tidak terkawal dan juga tekanan darah tinggi. Apa yang berlaku adalah gula dan tekanan darah yang tinggi ni boleh merosakkan saluran darah halus dalam buah pinggang kita secara perlahan-lahan. Masalahnya ia berlaku secara senyap, dia tak sakit dan tak ada tanda. Tiba-tiba kita cek ujian darah, fungsi buah pinggang pun dah drop. Salah satu cara untuk kita kawal benda ni adalah untuk kurangkan gula dan juga garam dalam diet kita. Simple changes macam ni memberi impak yang sangat besar dalam jangka masa yang panjang. Cara kedua untuk jaga buah pinggang kita adalah untuk mengelakkan makan ubat tahan sakit secara berpanjangan. Contoh ubat tahan sakit adalah seperti diclofenac sodium, ibuprofen dan juga mefenamic acid. Memang ubat ni senang nak dapat dan sangat berkesan untuk tahan sakit. Tapi kalau kita mengambil terlalu kerap tanpa pemantauan doktor, ubat-ubat ni boleh merosakkan buah pinggang kita. Lagi berisiko sekiranya kita kurang minum air, ada penyakit lain ataupun mengambil dos yang tinggi untuk jangka masa yang lama. Ini adalah antara punca kerosakan buah pinggang, especially dalam pesakit gout. Tapi pada masa yang sama, janganlah kita terlalu takut nak makan ubat tahan sakit ni. Sampai datang ke kecemasan ke hospital pukul 2-3 pagi sebab sakit tapi tak try apa ubat satu pun. Dan cara yang ketiga untuk kita jaga buah pinggang kita adalah dengan mengawal berat badan kita. Obesiti ni dia bukan sekadar isu penampilan, tetapi dia sangat berkait rapat dengan isu kecil manis dan juga darah tinggi. Apabila berat badan naik, beban kepada buah pinggang pun akan meningkat. Berita baiknya, anda tak perlu turun berat secara ekstrim. Turun 5-10% daripada berat badan asal pun dah memberi impak yang sangat positif kepada kesihatan anda. Dan cara yang keempat untuk kita betul-betul jaga buah pinggang kita adalah dengan memilih suplemen yang betul-betul selamat. Sekarang ni banyak sangat suplemen dekat market dan tak semuanya selamat untuk buah pinggang kita. Antara yang kita kira suplemen yang berisiko adalah produk yang tak berdaftar, dos yang terlalu tinggi dan bahan yang tidak jelas. Sesetengah suplemen, especially yang klaim detox ataupun herbal yang kuat, boleh memberi beban tambahan kepada buah pinggang kita. Jadi simple rule, pilih suplemen yang ada kelulusan, elakkan mengambil suplemen yang terlalu banyak serentak, dan kalau anda ada penyakit, make sure anda bincang dengan doktor anda dulu. Dan jangan assume semua yang diklaim natural tu adalah consider selamat. Dan tanda yang kelima yang semua orang boleh buat untuk jaga buah pinggang kita adalah minum air yang secukupnya. Benda ni nampak simple tetapi ramai orang tak buat. Air membantu buah pinggang kita tapis toksin dengan lebih efisien, kekalkan fungsi yang normal dan juga kurangkan risiko batu karang. Kita jangan overcomplicate berapa banyak yang kita perlukan, just bergantung kepada kehausan kita dan juga warna air kencing kita. Kalau warna kencing kita dah kuning pekat macam teh, maksudnya anda dehydrated. Jadi kesimpulannya guys, isu buah pinggang rosak kita ni selalunya bukan jadi secara tiba-tiba. Selalunya ia mengambil masa bertahun-tahun untuk develop disebabkan oleh tabiat harian kita. Jadi guys, kalau anda sayang buah pinggang anda perlu ubah tabiat harian anda sekarang. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.